Hari ni kita melawat tepak buak ni. Tepak buak garu tengok ni. Dia punya meseng-meseng ada kakak sekalian. Daripada situ sampai ke hujung ni. Inilah proses untuk mendapatkan kayu gaharu original. Tanpa sebarang campuran, tak ada kata campuran cendana ke apa semua tak ni. Barang ni pada kakak sekalian. Satu botol ni boleh jual apa? 500 ya. Satu botol besar ni boleh jual lebih kurang 25,000 sahaja. Lagu mana cara dia buat? Tak tahu. Ni kawasan Patani. Patani, Thailand. Satu kali calik ni ada kakak sekalian 3 hari. Faham? 3 hari tak payah mandi. Ni kayu gaharu ni, kayu gaharu. Ni. Bukan kayu gaharu. Ni adalah kayu baku api. Jadi specialnya sini, dia tak pakai gas. Ada setengah tempat dekat Malaysia, dia pakai gas. Ni dia pakai kayu api. Menggabungkan kayu untuk membakar kayu. Ada kena tak?